Pernahkah tuan-puan terfikir untuk menyusun harta tuan-puan tapi bertangguh? Tonton video ini. Julia kan? Nampak you punya last posting regarding you punya late husband kan? Ya, Saya minta betul. maaf sangat tak dapat nak No, it's ziarah. okay, So it's sorry. okay. Macam mana keadaannya sekarang? So, since my husband dah meninggal ni, you percaya tak, I tak dapat pun apa-apa lagi. Macam husband ni kan kaya. Ada macam mana you punya daily expenses semua ni macam mana? You know punya what? terus- I tahu kan dah berapa lama I Okay. tak kerja. Aha. And now, sekarang I job hunting. By the way, you punya case pasal you punya husband ni tak dapat nak apa-apa, dapat tuntut apa-apa kan? Betul, Okay. sebab harta arwah semua kena beku. I cuma boleh nampak je. And then now, rumah tu pun family arwah dah start tanya about faraid lah, nak bahagi macam mana. Okay. I memang buntu You sikit. memang tak tahu macam mana nak settle, nak Ya, buat macam mana pun kan. betul. Faham. By the way, nanti Aha. jap I nak keluarkan my card. Okay. Okay, this is my card. Kebetulan I jumpa dengan you hari ni. Nanti I akan tolong you tentang Aha. masalah yang you hadapi sekarang ni. Macam Ya. mana nak releasekan husband you punya cash. At least you boleh teruskan kehidupan you dengan anak-anak. Thank you so much, Siti. No problem. Nanti contact dengan I tau. Okay. Nanti I akan tanya dengan my friend regarding the job. Nanti I akan get back to you. Okay? Okay, you take care. Okay? Alright. Disebabkan bertangguh, orang tersayang merana. Hubungi Hayan Consultancy, confirm.com. Kami bantu.